Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, sebahagiannya membenarkan rayuan 7 pemain warisan Harimau Malaya terhadap Persatuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, berhubung hukuman kerana memalsukan dokumen naturalisasi dan kelayakan. Dalam keputusan operasi, tanpa alasan terperinci, yang dikeluarkan, panel CAS memutuskan bahawa 7 pemain itu tetap dikenakan penggantungan selama 12 bulan, namun ia hanya terpakai untuk perlawanan rasmi dan bukan semua aktiviti berkaitan bola sepak. Setelah meneliti bukti yang dikemukakan, panel CAS mendapati kesalahan memalsukan dokumen kelayakan telah terbukti dan penggantungan selama 12 bulan daripada perlawanan adalah hukuman yang wajar dan sepadan bagi para pemain, memandangkan mereka terlibat secara bersama dalam penipuan ini, menurut kenyataan itu. 7 pemain terbabit adalah Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal dan Hector Hebel. Bagaimanapun, selaras dengan artikel 22 Kod Disiplin FIFA, FDC, panel memutuskan bahawa penggantungan hanya terpakai untuk perlawanan serta semua aktiviti berkaitan bola sepak. Sehubungan itu, pemain dibenarkan menyambung latihan bersama kelab masing-masing sepanjang tempoh penggantungan.